Kita minta cerai. Contoh, minta cerai. Dah, minta cerai. Suami yang baik dia minta cerai. Cerai! Suami tak cerai. Cerailah aku, mendatang Bila nak cerai aku? Iblis! Jangan main. Oh, puan jangan main. Nah, dia atur ke WhatsApp ke laki dia. Orang print screen tunjuk. Laki duk kerja di pejabat tu. Laki baik. Dia atur mana? Syaitan! Bila nak cerai aku? Hari-hari datang. Syaitan! Bapa syaitan! Bila nak cerai aku? Oh, puan jangan main. Betul tak? Oh, jangan main kau puan. Kita kalau ngerimau puan, kita takut kau puan. Rimau kita bang lari. Allah Pak. Oh, lari. Bini kita mumpang apa pecah mulut dah lari. Dah orang atau print screen. Suami dia tunjuk saya. Dia kan ni, hari-hari dia atur mesej ke laki dia. Dia duduk rumah dia lari, duduk rumah mak dia. Syaitan, bila nak cerai aku? Kalau mu kena kau ni, sakit hati tau. Tapi suami tu orang baik. Tak baik cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Nampak dah suami orang baik. Tapi rupa tak kira. Rupa ni idza akbarat surati syaitan wa idza adbarat surati syaitan. Perempuan dia mari, syaitan duduk penuh di muka dia. Dia pusing belakang pun syaitan penuh di muka dia. Faham lagi? Bahaya dia. Jadi bila dia dah bercerai, dia sudah tertutup pintu syurga. Dalilnya Nabi kata ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'atul jannah kama qala. Mana-mana isteri yang minta cerai daripada suaminya tanpa jahat daripada suaminya, maka dia itu haram masuk syurga. Walaupun dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah, tetap tak boleh masuk syurga. Kenapa? Kerana dia ada salah dengan orang. Nampak? Sebab tu orang yang mati syahid, ampun segala dosa, malaikat hutang harta orang, kena susah. Jadi kena hati-hati orang. Mu jadi ahli sufi kali pun tak sesat. Kita baik dah ni. Dulu memang jahat tu, sekarang duduk masjid dah. Tahajud malam-malam, sujud saja terbelah kepala keluar otak. Kuat, pong kuat. Tapi kita ada buat jahat ke orang dulu seorang, kita tak minta maaf lagi. Tidak selesai. Hari kiamat pasti dibicara. Jadi dia ni tak boleh masuk surga walaupun jadi isteri solehah. Dapat 15 gelaran daripada Malaysia pun, isteri terbaik dunia pun tak boleh juga. Pasal dulu suami pertama dia sudah minta cerai. Maka akhirat dia kena cari suami dia. Baik, cerita dia dah minta maaf. Suami dia dah maaf dah. Tapi 2-3 hari ni suami dia tak maaf balik. Ini salah suami. Bila kita dah maaf, tak boleh kata